Assalamualaikum. Hari ini abang akan membawa anda menjelajahi Betong, Thailand. Perjalanan yang penuh dengan keseronokan. Perjalanan kami bermula dengan menaiki kenderaan dari jeti di Pulau Banding menuju ke sempadan Thailand. Pastikan anda mempunyai pasport yang sah atau pas sempadan Malaysia-Thailand jika anda layak. Jika menggunakan kenderaan sendiri pula, bawa geran kenderaan asal atau salinan yang telah disahkan. Jika pemilik kenderaan tidak bersama, perlu ada surat kebenaran daripada pemilik. Proses di Immigration Malaysia, kita akan serahkan pasport atau pas sempadan kepada pegawai immigration untuk dicop keluar daripada Malaysia. Betong, Thailand adalah sebuah pekan kecil yang terletak di selatan Thailand, berdekatan dengan sempadan Malaysia. Ia merupakan ibu kota bagi daerah Betong dalam wilayah Yala. Pekan ini terkenal sebagai destinasi pelancongan terutama bagi pelancong dari Malaysia kerana suasana yang unik dan pelbagai tarikan seperti terowong sejarah, taman bunga dan makanan tempatan yang lazat. Betong juga mempunyai lapangan terbang sendiri yang mula beroperasi pada tahun 2022 untuk meningkatkan akses pelancongan. Okey, ini adalah destinasi pertama kami iaitu Kampung Bukit Betong yang merupakan salah satu lokasi menarik di Betong, Thailand yang sering dikunjungi oleh pelancong kerana pemandangan panoramanya yang menakjubkan. Seterusnya kami bergambar di Betong Mont Conrit Tunnel, merupakan terowong jalan raya pertama dan terbesar di Thailand. Panjangnya 268 meter dan berfungsi sebagai laluan utama yang menghubungkan pusat Bandar Betong dengan kawasan baru di bahagian tenggara. Sebelum check-in hotel, kami menikmati makan malam yang lazat, pastinya cita rasa Thailand seperti tom yam campur, siakap masak tiga rasa, kailan goreng ikan masin dan telur dadar yang keluar restoran, terjumpa pula pisang goreng Betong. Makan panas-panas memang tak ingat belakang. Okey, ini adalah hotel tempat kami menginap iaitu KT Betong Hotel. Macam nama pawagam di Malaysia suatu ketika dulu. Lepas check-in hotel, ronda-ronda di sekitar hotel, namun sayangnya pasar telah pun ditutup. Yang ada cuma tempat untuk masak saja. Pada pukul 4.30 pagi, kami telah bersedia untuk check out hotel dan bergerak ke destinasi pertama iaitu ke Skywalk Aire Wing untuk menyaksikan fenomena awan kapet. Perjalanan mengambil masa setengah jam dan sampai lebih kurang pukul 5 pagi dan kami terus menunaikan sembahyang subuh di surau yang begitu mendamaikan sekali. Skywalk Aire Wing adalah salah satu ketarikan utama di Betong, Thailand yang terkenal dengan pemandangan awan kapet yang menakjubkan. Terletak di puncak bukit Aire Wing, Skywalk ini menawarkan pengalaman berjalan di atas lantai kaca sepanjang 61 meter, menjadikannya skywalk terpanjang di Asia Tenggara. Dari ketinggian sekitar 600 meter, pengunjung dapat menikmati pemandangan 360 darjah yang memukau. Fenomena awan kapet biasanya dapat dilihat pada waktu pagi, menjadikannya tempat ini sangat popular untuk melihat matahari terbit. Untuk sampai ke Skywalk Aire Wing, pengunjung perlu menggunakan perkhidmatan jeep atau motosikal dari kawasan parkir kerana ruang yang terhad di lokasi. Tempat ini memang sesuai bagi pencinta alam dan mereka yang ingin merasai pengalaman unik berjalan di atas lantai kaca. Nak turun kena menuruni tangga, jadi bolehlah exercise sikit-sikit. Tapi bagi yang sakit lutut, kenalah perlahan-lahan. Kalau teman-teman nak tahu, skywalk tertinggi di dunia adalah di Zhangjiajie Glass Bridge di China yang tergantung pada ketinggian 300 meter ataupun 984 kaki di atas Zhangjijia Grand Canyon. Jambatan kaca di China ini bukan sahaja menawarkan pemandangan yang menakjubkan tetapi juga mempunyai platform bungee tertinggi di dunia iaitu setinggi 260 meter dari tanah. Selesai menikmati pemandangan awan kapet, kami turun menggunakan jeep yang disediakan untuk menikmati sarapan pagi. Selesai sarapan, singgah beli keropok dulu, sepaket lebih kurang RM4 Malaysia sahaja. Destinasi yang seterusnya adalah ke kebun bunga Betong yang dikenali juga sebagai Winter Flower Garden.
Tapi sebelum tu, kami bergambar dulu di Jambatan Gantung untuk merasa pengalaman berjalan di atas jambatan yang bergoyang. Dia tak ada buka dari utara tadi. Turun di dalam tu. Okey, kita berhenti dulu sampai di sini. Nanti Abang akan sharekan perjalanan kami yang seterusnya, iaitu melawat kebun bunga betung atau juga dikenali sebagai Winter Flower Garden.